banyak-banyak makanan atau minuman. Kak suka minuman apa ataupun makanan apa bulan puasa ni? Milo. Milo boykot. Tak apa. Macam mana pula tak apa? Kau pun ada halal. Nama adik siapa? Dani. Dani. Umur berapa? 7. 7 tahun. Hari ni puasa 8. 8 tahun. Hari ni puasa tak? Dok. Apa dok puasa? Tak tahu. Banyak-banyak makanan atau minuman. Kak suka minuman apa ataupun makanan apa bulan puasa ni? Milo. Milo. Tapi Milo kan boykot. Tak apa. Kenapa? Sebab sedap. Milo boykot. Tak apa. Macam mana pula tak apa? Kau pun ada halal. Oh, sebab halal. Nak tak kita pergi bazar Ramadan, kita beli air coklat? Kita tak beli lah. Milo kita beli air coklat nak? Tapi mak awak bagi tak? Kita nak bawa pergi bazar Ramadan ni. Bagi. Gila, jom. Dah ni, sedia tak kita nak pergi bazar? No, dah tu kita nak pergi mana? Nak pergi kedai. Pergi kedai pula? Tak nak pergi bazar? Kita nak pergi kedai je lah ni, tak nak pergi bazar. Dan ni kita dah sampai dekat kedai ni. Makanan apa yang paling Dani suka sekali kat dalam dunia ini? Milo. Milo? Minuman apa yang paling Dani suka sekali kat dunia ni? Milo. Kalau tak ada makanan langsung lah Dani kat dunia ni kan, kita memang dah tak ada makanan, dah lapar. Makanan apa yang paling Dani cari sekali? Milo. Dani, Milo boykot lah. Ni ambil lah apa-apa. Tapi bukan Melo lah. Kita tak boleh ambil Melo. Wow! Dani beli apa tadi? Makanan. Apa yang paling Dani suka? Milo.